Ya, serema nak tutup kepala, serema nak minta masuk dalam api neraka Allah. Berapa kali dah Nabi cerita perempuan yang nak tutup kepala ni, nah, akan digantung rambutnya di dalam api neraka, dimasukkan api yang neraka dubur keluar kok mulut sehingga putus segala orak perutnya perempuan ini. Bila ditanya kepada Jibril, ya Jibril, kenapa terjadi demikian itu? Kata Jibril alaihi salam, innaha kanat la tughati ra'saha minar rijal fid dunya. Atau kama qala, perempuan ini di dalam dunia itu tidak menutup rambutnya daripada dilihat oleh laki-laki yang ajnabi. Sekarang ini mendedahkan rambut dipuja-dipuji. Boleh masuk, boleh baca warta TV, boleh jadi pengacara TV. Orang yang tepah tekek api neraka. Allah Rabbi. Orang yang mendedahkan aurat, penyanyi-penyanyi, pelakon-pelakon, diberi sebagai-bagai kemudahan, kesenangan, latihan, bantuan, hadiah, macam-macam anugerah. Hak mengaji pondok, mengaji agama, sama hina dengan tikus neraka. Nak makan tak ada pitih, nak beli kitab ada pitih, kitab kurah tak boleh tak ada pitih. RM2.8. Tak usah kata bukan kitab hak molek-molek 3-4 ribu sutik. Tak ada orang nak batu terus. Mana musim ni, zaman orang hina Nabi SAW. Cuma mereka kasih pada Nabi pada mulut, pada amalan mereka adalah penghina Nabi Muhammad SAW. Hak Nabi kata ni, sinfani min ahli nar, dua golongan daripada api neraka. Golongan pertama, pemerintah yang memegang tongkat, yang memukul tongkat kepala manusia, maksudnya yang berkuasa dengan zalim. Yang keduanya, nisaun kasiyatun, perempuan yang mendedahkan aurat. Serema ni daripada api neraka. Dua golongan ni yang dipuji sekarang ini. Golongan yang pertama ni, kalau masuk kampung, Tok Imam menyembang atas luk nak salam. Tok Bilal siapa terolok kain nak salam dengan sinfani minan nar, yang menjalankan kezaliman di muka bumi. Tok Bilal dah jember ni, noja gigit kain Tok Bilal, cabut kain Tok Bilal. Tok Lalang tak pakai, berebu nak tiung tangan. Baiklah tiung tai lembu, tak majar sangat. Tak boleh. Kata Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, sunat berdiri jika masuk orang yang alim ke dalam majlis ataupun pemerintah atau raja yang adil. Dan sunat, katanya Syekh Atiyah Saqar, kita mencium selain tangan ibu bapa, iaitu tangan ulama, dan boleh mencium tangan raja yang adil kerana memuliakan mereka itu. Adapun tangan raja yang fasik ataupun pemerintah yang zalim, maka tidak ada seorang ulama pun yang mengharuskan mencium tangan mereka. Allah Rabbi, berebut orang cium tangan. Bukan laki sama laki sekali keluar daripada dewan, anak dara berjujuk tunggu. Hak pakai jibak, hak jerebat, hak pakai tudung, tak pakai tudung, tiung tangan orang yang melakukan kezaliman. Kezaliman yang paling besar tidak berhukum sebagaimana yang termaktub dalam Al-Quran. Tak boleh tiung tangan, jadi sui, jadi majar tangan kita. Lebih teruk daripada tangan kita bahan dikurat 18 tahun. Pasal kita dijamah dengan tangan orang yang benci kepada sunnah Nabi, orang yang kasih kepada sunnah Yahudi, orang yang sangat menentang daripada bangkitnya ulama-ulama di muka bumi. Allah Rabbi, hak tukang tiung dengan hak kena tiung, dua-dua ni akan kena azab dalam api neraka. Kerana menghormati orang yang melakukan maksiat adalah bersebahat menggalakkan maksiat. Itulah yang kita dapat. Itu ada ni. Hadis ini jelas sekali menerangkan bahawa di kawasan Iraq dan sekitarnya akan berkobar peperangan yang berpunca daripada merebut kekayaan yang ada di sana. Berlaku dah sekarang. 1000 tahun Nabi khabar, masa itu tak berlaku lagi.
200-300 tahun selepas zaman Nabi, Iraq, Baghdad ni menjadi pusat empire umat Islam, sehingga seluruh bijak pandai dunia datang mengaji di Baghdad, belajar tentang macam-macam ilmu kedoktoran, keduniaan, ilmu apa benda ni yang berkait dengan binaan-binaan dan sebagainya. Hebat Iraq ni. Tapi Nabi royak belakang tu lagi, rupanya zaman kita. Nah, zaman kita Iraq sekarang orang berperang hacul bubi. Nah, kulit itu nak khabar benarnya Nabi itu. Tu lah. Dah kata kita tak kasih lagi orang yang bercakap benar itu. Nah, dah kita tak yakin lagi kalau anak kita ngaji agama, kita takut lapar lagi. Anak kita atau ke ulama, kita takut dah boleh makan kedarah lagi kalau tua-tua esok. Kita tak yakin lagi kalau anak kita tak boleh 15 anak kita mampu kerah mati muda lagi pasal tak cukup makan. Nah, ada arah, tak yakin lagi. Tak yakin lagi sama kita ngak luar nu. Nah, sama ngak luar nu lah. Dah betul semula, banyak dah kita salah ni. Banyak salah dah. Jangan ulangi kesilapan yang besar dua kali. Ni peluang yang masih ada. Peluang ada ni. Mana peluang yang sangat besar kita ada, yang ramai daripada saudara mara kita tak ada dah peluang ni, iaitu hayat masih dikandung badan. Hidup ini toki kita ada dah, wali awal ada. Dulu hebat KFC. Toki kita habis. Apa joget mana tak dang. Dia dang belaka wi jaket. Tu tak ada dah zaman dia. Dia nak istighfar tak boleh dah, nak pergi dengar tak boleh dah. Kita boleh lagi. Nah, boleh lagi. Balik kalang nak semayang boleh lagi, nak sedekah boleh lagi, lagi nak berpiti dalam tabur masjid boleh lagi. Nah, tapi payahlah setan kata dah sabulah 2 riyal, bus riyal macam sokmo. Tak. Bus riyal kita gaji 1,700 di Masjid Bina Merah, bus riyal lah tabung. Menangwing. Dan sekitarnya akan berkorban peperangan, berpunca merebut kekayaan yang di sana. Ramai yang terkorban dan masing-masing pihak bercita-cita seandainya mereka lah yang terselamat. Masing-masing rasa dia akan selamat. Keselamatan daripada pihak Allah. Tak ada orang boleh jamin keselamatan. Dia kata tak apa, saya jamin keselamatan awak. Kepala otak pun boleh jamin. Aku wirid sama Allah, ma'antas salam wa minkas salam. Kita tak reti lagi. Engkau saja yang boleh beri selamat, wa minkas salam. Betul tak? Daripadamu saja salam, keselamatan. Orang lain tak sah jaminnya. Nak jamin. Nak, saya cuba jaga keselamatan awak, boleh tangki ke? Nak, saya jamin. Mana boleh jamin? Nak, saya jamin keselamatan awak. Dia mampu dulu nak jamin kita. Nak, ketiadaan imam untuk semayang berjamaah. An Salamah bintil Hurri, An Salamah bintil Hurri radhiyallahu anha qalat sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul ya'ti 'ala an-nasi zamanun yakumuna sa'ah la yajiduna imama yusalli bihim, rawahu Ibnu Majah. Daripada Salamah bintil Hurri radhiyallahu anha katanya, aku dengar Rasulullah sallam bersabda, lagi akan datang suatu masa orang ramai berdiri tegak beberapa masa, mereka tidak mendapatkan orang yang boleh menjadi imam untuk mereka semayang berjemaah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ini berkait dengan akhir zaman juga. Nabi kata akan ada satu masa orang makmum akan tertunggu-tunggu nak semayang jemaah, tak ada orang boleh jadi imam. Berlaku dah zaman kita. Nak jadi imam semayang dah boleh. Makmum ramai lagi boleh. Nak jadi makmum. Nak makmum ramai orang boleh. Nak jadi imam. Dan imam payah sangat. Payah jadi imam negeri, imam negara lagi. Imam semayang mudah je. Bukan kena pergi Mesir nak jadi imam. Bukan kena pergi belajar di